Kita sekarang ada di Manchester Airport. Di bahagian arrival, ramai dah sampai. Orang yang baru sampai ke Manchester hari ini. Manakala kami nak menuju ke boarding gate untuk berangkat ke destinasi ini. Kita tengah tunggu gate buka. Setakat ni belum lagi. Flight kita 9.25. Sekarang baru pukul 7.58. Sekejap lagi dia buka. So inilah suasana dalam duty free di Manchester Airport duty free. Inilah kapal-kapal kita. Pilih yang mana satu. Okay, sekarang kita menuju ke gate kita C8. C8. Flight kita pukul 9.20 minit pagi. So lebih kurang 50 minit dari sekarang. Kebetulan UK baru start cuti sekolah minggu ni. Seminggu, jadi ramailah orang keluar nampaknya. Orang keluar bercuti, family bawa anak ni. Mak Saleh nampaknya ramai ke Europe lah. Flight kita Etihad. First time ni kita cuba Etihad. Selamat datang. Lunch hari ni beef dengan mashed potato dengan rice. Lepas tu dia ada bagi ke roti dengan cheesecake. Sedap. 8/10. Lama dah awak pergi jam nak makan dalam flight. Macam mana kak? Berapa awak boleh bagi skor? 9/10. Lama kita tunggu. Dah 2-3 kali tidur. Okey, bila petang kita dia bagi pizza margarita Italian. Okey, kita dah nak mendarat di Abu Dhabi. Inilah dia airport Abu Dhabi. Nama tak? Zayed International Airport. Okay, kita check dulu untuk transfer ke KL pula. Tapi flight kita esok pagi sebenarnya. Okay. Lepak dulu kat airport malam ni. Ini yang nikmatnya bila toilet dekat negara-negara Islam kan. Dunia berhajat dengan tenang.
Zayed. Etihad pula. Zayed Abu Dhabi. Pusing-pusing dalam duty free dalam airport. Kita akan stay sampailah pagi esok. Ni dari tadi lagi duk komplain panas situ, panas sini. Ni baru dekat Abu Dhabi. Nanti kita tengok di KL esok apa jadi pada dia. Macam cacing kepanasan lah, menggelupok. Sebab dekat airport ni tak semua tempat sejuk ni bagi kita orang jumpa. Dekat dengan surau ni dia sejuk lah. Jom pergi surau dulu Kak. Okay, jom kita pergi cari tempat makan lapau. Saya sudah lapar. Tengok kat atas ni ada apa? Semua halal kat sini, tak ada masalah. Krispy Kreme, Burger King, Friday, TGI, Texas Chicken dekat section A. Pizza. Okay, jom kita tengok berapa harga Burger King dekat Abu Dhabi. Okay, burger 2, aiskrim 1. Harganya 82 kurang 17 pound. Setakat ni beberapa jam dekat airport ni. Airport baru dalam 2 tahun kot. Cuma mula-mula tu ada setengah bahagian tu panas lah. Sekarang kan musim panas. Mungkin dia orang nak jimat aircon agaknya. Ada setengah kawasan tak buka aircon. Tadi pun masa saya pergi surau untuk solat, ada jemaah tu minta cleaner tolong adjust aircon sebab panas, orang ramai kan. Surau dah jadi macam oven lah. Bau pun dah macam-macam, tak khusyuk. Tapi dah okey lah, tengah solat je rasalah sejuk dia. Sekarang kita tengah dekat food court dia, food park. Cuba makanan di sini. Dari Liverpool kan rindu nak makan halal dekat, kerana tak ada halal ni. Macam ni Burger King je. Cuba Burger King. Cuma kecewa sikit sebab charging point dia semua pakai USB dengan plug je. Tak ada Type C punya lagi. Setakat ni tak jumpa lagi. Kami pula tak ada plug. Naya tengah nak cari. Jadi kita cari. Okay, ni dia burger yang berharga AED 78. Burger campur ayam. Lebih kurang 17 pound untuk 2 orang. Boleh lah kan. Alhamdulillah. Bismillah. Jemput mangan. Whopper. Lama tak kena Whopper ni. Rindu. So, Burger King lepas dah 8 tahun tak makan. Sama. Sedap. Biasa. Okey, sekarang ni kita nak menuju ke E49. Sebab kalau ikut ada orang share dekat TikTok tu, ada pot lepak baik di sana. Kita check dulu betul ke tak betul. Sebab lambat lagi ni, esok pagi baru kita gerak. Sekarang ni masalah kita orang charge telefon ni, tengah cari yang C punya support. Sini ada rasa sejuk sikit. Baru rasa aircon dia kan. Aircon dia orang ni tak tahulah kenapa dia tak adjust ke, ada kod aircon ke. Wallahualam. Wahai pemerintah Abu Dhabi, kenapa ente kedikut sangat aircon pada kami ni di 49. Okay, ni dah sampai dah di 49. Kedai pun tutup. Tapi betul lah, kawasan dia memang lapang, banyak tempat lepak. So apa yang nak rehat-rehat dulu, transit long hour tu, boleh ke hujung ni, sebelah wing ni di 49. Tengok tempat duduk dia banyak. Ada juga duty free kat sini.
Akhirnya kita orang jumpa juga. Si. Cicak. Oh, susahnya cari charging point ada kat sini. Telefon, cuba dulu ada ke tak isi dia. Macam malang je. Ni ada, ni rasa. Ya. Mana orang nampak? Dekat. Ya, alhamdulillah. Berjaya juga akhirnya. Panas tu. Alhamdulillah, masalah dah selesai. Kita ada juga. Dia ada ni C. Lepas tu dia ada juga yang dekat meja ni, chargingnya. So kita dah boleh charge phone kat sini. Duty free shop. Besar jugalah dia punya area. Muntah, apa khabar? Kita menuju ke Gates B untuk berangkat pulang. Longshong ada tak? Longshong. Dhabi ke Kuala Lumpur. Dah sampai KLIA. Kakak. Inilah dia KLIA Malaysia. Coklat durian. Durian menyambut kami. Durian Kingdom. Nasi. Kak, tu Kak. Tengok sana. Tu. Tu, Maggie Cup. Aerotrain untuk ke terminal. Sambil tunggu aerotrain tu boleh masuk ni, Rimba. Malaysia pun ada satu port cantik. Rimba nama dia. Rasa dah bahang. Berbahang sikit kan. Ada waterfall menyambut kami. Kita punya hutan khatulistiwa di KLIA lagi cantik. Dia punya keralah Malaysia. Okay, kita nak pergi cari kita punya Malaysia. Sudah sampai Malaysia. Ikut lah kan. Kita terus pergi ke pasport Malaysia pakai My Border Pass. EF sana. Okay, cari beg kan. Tunggu beg kita kat situ. Mana cuaca? Suhu kat sini okey? Setakat ni, airport.
Masa tadi kita masuk apa nama? Yang hutan tu? Rimba. Ha, apa nama dia? Rimba. Ha, Rimba. Oh, cantik lah. Alah airport lain. Kan? Kita punya lagi cantik. Cuma kita tak spend masa lama lah tadi. Ni tengah tunggu Grab. Tapi tak tahulah jadi ke tak ni. Kita try je. Nampak macam driver dah on the way. Kita nak keluar, kita nak pergi kampung baru ambil kereta. Suhu okey lah. Tak panas sangat lah malam. Best. Kan? Malam okey. Alhamdulillah. Nampak ada pokok. Nampak ni kan. Hijau-hijau. Tun Razak lah. Tun Razak Exchange kan? Ya. Ya. Ini Merdeka 118. Kaya je lah. Ya, barang-barang semua ni ya. Barang-barang branded tu. Premium punya barang lah. High class. KL lah. Mana? Di tengah bandar. Value ni tinggi ni rumah-rumah sini.